Bang, sebenarnya macam gini. Abang pun tahu kan, si Imah tu kan memang selalu mengedik, gatal apa semua kan. Lepas tu pantang kalau dengar lelaki nak masuk Minang walaupun bukan untuk dia. Dia yang balik kampung dulu, bang. Dia kan memang perangai macam itu. Dia kan tiga suku. Abang faham je lah keadaan dia. Kalau dia nak kahwin sekalipun, dia kena postpone dululah. Jangan sebab aku yang nak kena postpone aku punya syuting. Tak pernah lah cooking show dia punya host dia ada pakai pokok bunga kat kepala. Sebenarnya kan nak bagi tahu lah dia ni ada sejarah kesihatan daripada baby lagi. Single. Nampak tak dia dah jadi lembut dia. Semua ke? Semua. Tak ada orangnya. Kenapa ada satu ekstra ni? Tak apa. Ini dia pulut hitam kita. Bukan untuk saya. Untuk anak murid saya. Kebibah benda tu dah masak ke belum? Sebenarnya saya ada kejutan untuk cikgu.